Apakah maksud peribahasa ilmu pelita hidup? Peribahasa ini sangat mendalam. Ia menggambarkan ilmu pengetahuan sebagai cahaya yang menerangi kegelapan kejahilan, membimbing manusia ke arah kebenaran dan kejayaan. Dalam pertuturan harian, peribahasa ini biasanya digunakan dalam konteks memberi nasihat ataupun motivasi. Contohnya, walaupun hidup dalam kemiskinan, Ali tetap rajin untuk belajar kerana dia percaya ilmu hidup yang dapat mengubah nasib keluarganya. Dalam dapatan kajian di bahagian Kod Art 3, peribahasa ini disebut secara jelas guru bertanggungjawab merancang PDPC yang berkesan supaya pelajar dapat melengkapkan diri dengan pelita, ilmu dan kemahiran yang diperlukan untuk menempuhi cabaran dunia. Bagi menghargai keindahan falsafah ini, kami menterjemahkannya ke dalam seni visual melalui seni khot. Terdapat pelbagai jenis khot utama seperti nasakh, sulus, riqa'ah, diwani dan farisi. Namun, bagi projek ini, kami telah memilih kod kufi murabba, iaitu merupakan kod yang paling bergeometri dengan menggunakan susunan petak yang sangat tersusun. Pemilihan kufi murabba adalah simbolik kepada sifat ilmu yang kukuh, stabil dan memberikan struktur yang jelas dalam jati diri seorang insan. Oleh itu, mari kita lihat proses penghasilannya. Langkah yang pertama ialah penyediaan grid dengan nisbah 1/1. Ketepatan petak adalah kunci utama kerana setiap ruang kosong juga merupakan sebahagian daripada seni yang seimbang. Langkah kedua ialah lakaran huruf perkataan ilmu, pelita dan hidup, iaitu disusun dengan teliti tanpa membazirkan ruang petak grid. Fasa paling kritikal ialah warnaan, di mana kami memberikan identiti warna yang spesifik. Biru untuk ilmu, melambangkan ketenangan dan luasnya lautan ilmu. Merah pula untuk pelita, iaitu simbolik daripada semangat dan keberanian yang menerangi kegelapan. Manakala hijau pula untuk hidup, mewakili pertumbuhan dan kesejahteraan hasil bimbingan ilmu. Gabungan daripada semua warna ini memudahkan penonton membezakan setiap perkataan dalam susunan geometri yang unik ini.